Hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya lagi, Sir Hisrozi. Let Hisrozi teach you history. Jadi untuk video kali ini, dia sedikit berbeza daripada video-video yang sebelum ini. Sebab apa? Sebab video kali ini kita nak fokuskan kepada apa? Kita nak fokuskan kepada latih tubi soalan-soalan SPM. Dan fokus untuk video kali ini kita nak buat latih tubi soalan kertas 1 objektif. Alright, jadi macam mana kita nak kuasai dan kenal pasti kata kunci penting bila kita membaca tu, bila kita menjawab soalan kertas 1 sejarah SPM. Jom kita jawab soalan yang pertama. Let's go. Alright, soalan pertama. Jom kita baca soalan ini. Ini adalah soalan, biasanya soalan nombor 1 ini adalah soalan yang paling mudah. Sebab apa? Sebab soalan ini diambil soalan yang paling awal yang kau belajar semasa tingkatan 4. Iaitu bab 1, tingkatan 4, warisan negara bangsa. Jom kita belajar. Jom kita baca soalan, okey? Laksmana merupakan salah seorang pembesar daripada pembesar berempat. Apakah peranan Laksmana dekat sini? So, pilihan jawapan A adalah Ketua Angkatan Tentera, B. Mengutip cukai pelabuhan, C. Menguruskan kewangan dan D. Panglima Angkatan Laut. Okey, saya bagi masa 10 saat untuk kamu cari jawapannya dan lepas tu kita akan bincangkan. Alright, so apakah jawapan yang boleh dapat dekat sini? Jawapannya adalah D. Panglima Angkatan Laut dekat sini. Okey. So, kenapa jawapannya adalah Panglima Angkatan Laut? So, pertama sekali kita kena gariskan dulu kata kuncinya. Jadi, kata kuncinya dia nak peranan Laksmana. Dalam pembesar 4 lipatan di Kesultanan Melayu Melaka, ada 4 pembesar yang kita akan belajar. Yang kamu dah belajar, iaitu kita ada bendahara, Laksmana, Temenggung dan juga penghulu bendahari dekat sini. Dan setiap pembesar-pembesar ni dia ada peranan yang berbeza-beza di kerajaan Melaka. Okey? So kita tanya kat sini adalah peranan Laksmana. Jadi, Laksmana dekat sini kamu kena faham dia menjaga keselamatan. Tapi masalahnya dekat Kesultanan Melayu Melaka ada 2 pembesar yang menjaga keselamatan iaitu Temenggung dan juga Laksmana. Jadi macam mana kita nak kenal pasti yang mana satu jawapannya? Sebab apa? Sebab kedua-dua pembesar ini mereka menjaga keselamatan di Melaka. Alright, satu Temenggung, satu adalah Laksamana. Cuma yang membezakannya adalah Temenggung menjaga keselamatan di kawasan Kota Melaka, di kawasan darat. Tapi Laksmana pula menjaga di kawasan perairan, di kawasan pelautan, pelabuhan, laut dekat sini. So, kata kunci untuk mudah kamu kenal pasti jawapannya adalah kamu tengok perkataan L dan juga T dekat situ. Okay? So, bila cakap T dekat sini, T tu merujuk kepada apa? T tu merujuk kepada tanah dekat sini. Tanah maksudnya darat lah. Okey, tanah ataupun darat. Manakala L pula merujuk kepada laut dekat sini. Okey? Laut. So kamu tahu walaupun kedua-duanya menjaga keselamatan, Laksmana hanya jaga keselamatan di kawasan laut, kawasan pelabuhan, kawasan perairan sahaja. Okey? Sebab itu kenapa jawapannya adalah Panglima Angkatan Laut dekat sini. So itu adalah jawapan untuk nombor 1. Okey? Alright, jom baca soalan yang kedua. Hukum Kanun Melaka digubal berasaskan syariah dan hukum adat. Apakah perkara yang dilarang semasa berurus niaga? So, A. Amalan riba, B. Menggunakan hamba abdi, C. Mengutip cukai perdagangan, D. Berniaga dengan pedagang bukan Islam. Okey, saya bagi masa untuk kamu jawab soalan ini. Okey, jadi apakah jawapan yang kita dapat? Jawapannya adalah amalan riba dekat sini. Okey, kenapa? Sebab first kita cari kata kuncinya, dia kata perkara yang dilarang semasa berurus niaga yang ditetapkan dalam Hukum Kanun Melaka dekat sini. Jadi dalam Hukum Kanun Melaka, fasal ke-30 dah menetapkan bahawa
amalan riba adalah dilarang. Okey, amalan riba dilarang. Okey. So, ada yang bertanya, "Cikgu, amalan riba tu maksudnya apa?" Amalan riba tu kita panggil sebagai pertambahan dalam wang. Okey, ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai bunga. In English we call it as interest. Alright, contoh selalunya dalam pinjaman dia akan ada riba ataupun interest. Alright, contoh kalau saya pinjam duit sebanyak RM10, sepatutnya dalam Islam bayar balik RM10. Tetapi kalau pinjaman itu ada riba, selalunya dia akan ada beri tempoh-tempoh tertentu. Contoh saya pinjam RM10, saya kena bayar dalam masa seminggu. Kalau lambat sehari, dia akan bertambah RM1. Kalau lambat 2 hari, tambah lagi RM1, tambah lagi RM1. Itu kita panggil riba, pertambahan dalam wang yang dipinjam. Okey, dan dalam hukum kanun Melaka, amalan ini adalah dilarang. Okey, kenapa? Sebab dalam Islam, riba adalah satu amalan yang tidak dibenarkan atau dilarang. Dan bila hukum kanun Melaka menggunakan syariah dan hukum adat atau berlandaskan syariah dan hukum adat, kita tahu bahawa hukum kanun Melaka berasaskan hukum undang-undang Islam. Sebab tu kenapa amalan riba pun adalah dilarang. Okey, jadi jawapan yang paling tepatnya adalah A, amalan riba. Soalan yang ketiga pula, jadual berikut berkaitan dengan revolusi yang berlaku di Eropah pada abad ke-17 dan abad ke-18. Okey, jadi dia bagi jadual kat sini, tahun 1688, 1789, revolusi keagungan di England dan revolusi Perancis. So, soalan dia tanya, apakah kesan revolusi tersebut terhadap Eropah dekat sini? Jadi, saya bagi masa untuk kamu jawab. Alright, jadi apakah jawapan yang paling tepat dekat sini? Jawapannya adalah kerajaan berperlembagaan ditegakkan dekat sini. Okey. So, kenapa jawapannya adalah bola kerajaan perlembagaan ditegakkan? Kita pergi kepada kata kunci. Bila dia cakap pasal revolusi, okey, kat sini kamu dah tahu ini adalah soalan daripada tingkatan 4 bab 2, iaitu kebangkitan nasionalisme. Dan nasionalisme yang dinyatakan dalam soalan ini adalah nasionalisme yang berlaku di Eropah ataupun di Barat dekat sini. Ada dua revolusi, iaitu revolusi keagungan dengan revolusi England dekat sini. Dan soalan tanya kamu, apa kesan? Kesan tu apa? Kesan tu adalah efek. Apa benda yang berlaku selepas revolusi itu tercetus? Okey? Jadi dalam revolusi keagungan dengan revolusi Perancis, kedua-dua peristiwa revolusi ini mempunyai cerita yang lebih kurang sama, iaitu mereka menentang sistem raja berkuasa mutlak atau senang kata sistem raja lah pada waktu itu. Kenapa? Sebab raja yang memerintah di Perancis dan England pada waktu itu zalim kepada rakyat-rakyatnya. Okey? Yang mana rakyat-rakyatnya ditindas hak asasi dan sebagainya. Jadi kat sinilah rakyat itu bangkit untuk menentang raja mereka. Di England mereka ada Raja James, dekat Perancis adanya Raja Louis. Okey? Jadi, apa yang dimaksudkan dengan mereka menentang adalah mereka nak mewujudkan atau mereka nak mendapatkan semula hak mereka sebagai rakyat. Okey, mereka nak raja-raja itu tidak lagi orang kata menindas rakyat. Dan apa yang berlaku di England adalah rakyat itu ditukar daripada sistem raja berkuasa mutlak ditukar kepada sistem raja berperlembagaan. Manakala di Perancis daripada sistem autokratik, sistem raja ditukar kepada sistem republik. Yang mana kedua-dua sistem ini mewujudkan sebuah kerajaan berperlembagaan. Kerajaan yang memberikan kuasa kepada undang-undang yang diwujudkan oleh rakyat. Maksudnya dalam kerajaan berperlembagaan, rakyat diberikan kuasa untuk memerintah sesebuah negara. Sebab itu jawapannya adalah bola. Soalan nombor 4, dia tanya, apakah iktibar yang diperoleh daripada kebangkitan nasionalisme dekat sini?
Apakah jawapannya? A. Mengutamakan tindakan. B. Mempertahankan kedaulatan negara. C. Mengukuhkan kerjasama dengan penjajah. D. Melibatkan pertumpahan darah dekat sini. Saya bagi masa untuk kamu jawab. So, jawapan yang paling tepatnya dekat sini ialah mempertahankan kedaulatan negara dekat sini. Okey. Kenapa jawapannya adalah mempertahankan kedaulatan negara? Sebab dia cakap tentang iktibar. Iktibar ini maksudnya adalah pengajaran. Apa yang kita belajar daripada peristiwa kebangkitan nasionalisme. Jadi maksud kebangkitan nasionalisme ni adalah kita nak lihat bagaimanakah perjuangan rakyat dalam menentang, kebanyakannya adalah penjajah-penjajah yang menjajah negara diorang. Okey. Jadi kat situlah kita dapat melihat bagaimanakah rakyat-rakyat ni mempertahankan kedaulatan negara mereka, mempertahankan negara diorang daripada ditindas oleh penjajah ataupun daripada kezaliman pemerintah mereka. Sebab itulah iktibar yang kita dapat daripada peristiwa kebangkitan nasionalisme ialah kita dapat lihat bagaimanakah rakyat-rakyat mereka mempertahankan kedaulatan negara dekat situ. Soalan yang kelima, jom kita baca. Apakah punca tercetusnya Perang Dunia yang Pertama pada tahun 1914? A. Kegagalan Perjanjian Bersal. B. Kejatuhan Empayar Uthmaniyah. C. Pembunuhan putera mahkota Austria-Hungary. D. Pencerobohan wilayah British oleh Amerika dekat sini. So, saya bagi masa untuk kamu menjawab. So, jawapan yang paling tepatnya dekat sini ialah punca tercetusnya Perang Dunia Pertama ialah pembunuhan putera mahkota Austria-Hungary dekat sini. Jadi ada 3 punca kenapa Perang Dunia Pertama itu tercetus dekat sini. Jadi 3 punca tu yang pertama disebabkan oleh persaingan imperialisme ataupun persaingan penjajah. Yang kedua adalah pakatan tentera. Dan yang ketiga ialah pembunuhan putera. Okey. So, cara mudah untuk kamu ingat dekat sini, kamu ingat perkataan 3P dekat sini. Alright, 3P. Persaingan imperialisme, pakatan tentera dan pembunuhan putera. Okey. So, itu adalah untuk jawapan punca kepada Perang Dunia yang pertama. Alright, itu saja 5 soalan latih tubi kertas 1 untuk video kali ini. Dan ini merupakan test pilot untuk new video yang saya akan produce selepas ini. Jadi kalau kamu suka video yang berbentuk begini, korang boleh turunkan di ruangan komen. Dan kalau dapat sambutan baik, InsyaAllah saya akan perbanyakkan lagi video berkaitan dengan latihan begini, latih tubi begini untuk menguatkan lagi pengetahuan kamu dalam bidang sejarah dan juga untuk membantu kamu preparation dalam subjek SPM nanti. Okey, subjek sejarah SPM, maafkan saya. Okey, so itu saja dari saya. Kita jumpa dalam video yang akan datang bersama dengan saya lagi, saya Hisrozi. Let Hisrozi teach you history. Bye!